Dah agak dah. Yang ni menggelupur lah. Yang ni menggelupur. Yang ni menggelupur. Dan apa tu, tak, dia kalau bahasa Melayu dia tak tangkap dia punya kasar dia. Sebab dia yang English kan. Apa tu, apa chicken, apa Dia ballless. kata dia kata ballless chicken. Ya, saya ingat. Ballless actually chicken memang ada balls ke? I never know. Dia telur. I don't know kan. Saya tak pernah sampai ke anatomi chicken macam itu. Aku makan je kan. So daripada Tony Pua lah baru ada konsep ballless chicken ni. Dah lah chicken dia ballless kan. Others who have the gall to express their intent to stand against their own party but do not want to quit their seats are just ballless self-serving chickens who can't bear to lose the remaining months of their MP allowance. So bahasa Melayu dia ni dah finas. Dah sensor dah. Finas dah sensor. Itulah, I mean, kalau orang ramai lah yang menonton, dia tak boleh tengok ucapan ataupun pandangan Tony Pua ni on its own, ataupun pandangan Lok on its own. Dia sebenarnya ada dinamik politik dalaman Tony Pua dalam DAP kan. Setakat yang saya tahulah, DAP sekarang ni split ada dua camp kan. Satu ialah yang pimpinan utama DAP yang rasmi, yang memang gayanya mempertahankan berada di dalam kerajaan Madani lah, yang diketuai camp itu oleh Lok, Steven Sim semualah. Satu lagi camp ialah camp minority yang dengan Lim Guan Eng, termasuklah juga Tony Pua, adalah beberapa yang lain kan. Pandangan mereka ialah lagi lama DAP bersama-sama di dalam PH, mereka akan terus hilang undi Cina. Jadi strategi yang sesuai pada pandangan mereka seperti Tony Pua ialah DAP kena keluar daripada PH dan bertanding sendiri. Dan lagi lama kerajaan ini ada, dia tidak baik untuk DAP. Jadi sebenarnya kenapa Tony Pua tu nampak kasar, ballless chicken dia kata kan. Kesian kat Wong Chian jadi ballless chicken kan. Tujuh Wong Chian lah. Tujuh dan yang lain-lain lah kan. Sebabnya pada firasat saya lah ialah mereka nak pilihan raya awal dan bubar awal. Supaya kalau yang 6, 7, 8 orang lagi itu juga mengusungkan kerusi, macam saya dengan ni, itu memaksa Datuk Seri Anwar untuk membubarkan parlimen lebih awal. Itu sebenarnya permainan dalaman lah. Dan itu juga pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil daripada tahun lepas. Kenapa kita tidak beremosi dan kita tak buat perkara yang terburu-buru. Sekarang ni pun saya dengan Nick saja. Dia tak pasal gaji ke apa. If anything, I think it's quite obvious, saya dengan Nick dan yang lain sebenarnya kami dah redha dah. Sebenarnya tak ada gaji, hilang, semua hilang lah. Pertimbangan kami ialah supaya kerajaan tidak jatuh. Dan yang ini jugalah kerana kita tak nak bagi buka ruang sedikit pun untuk PN atau UMNO tebuk atap. Kalau 10 MP, 12 MP PKR mengusungkan kerusi, sebenarnya Datuk Seri Anwar tu dah memang hilang legitimasi untuk jadi Perdana Menteri dah pun. Kerana PKR tu jadi parti yang sangat kecil di dalam kerajaan kan. Dan itu akan buka ruang dan tekanan kepada dia dan kerajaan akan jatuh. Itu yang sebenarnya kalau saya rasa macam terkilan. Sebab Datuk Seri Anwar faham semua ni. Dia faham bahawa kami berkelakuan tidak keluar semua ni kerana kita tidak mahu ada ruang untuk tebuk atap. Izzah faham semua ni. Sebab itu mereka tak pecat-pecat macam mana pun. Walaupun Fuziah cuba kok sana kok sini kan. Tapi akhirnya bawa saja ke mesyuarat, benda tu tak lepas. Bawa saja ke mesyuarat kerana kalau pecat saya ke Nick, apatah lagi yang lain-lain itu, maka jatuhlah kerajaan kan. Jadi dia faham bahawa tindakan kami, walaupun saya ingat kita ni kalau ada peluang lama dah kita work out. Sebenarnya buat apa duduk di tempat yang orang tidak lagi mengenang kita kan. Tapi sebab kita mengenang rakyat,
I would have thought sepatutnya Datuk Seri Anwar kalau ada sedikit courtesy lah, dia akan moderate yang caplos-caplos yang maki tiap-tiap pagi ni. Kerana kalau tidak, kerana kami ambil tindakan begini dan juga yang lain-lain itu masih lagi bersabar dan bertahan, sebenarnya kerajaan ni dah jatuh dah pun. Okay, baik. Lebih beria daripada Anthony Loke lah. Oh ya, memang. Ini beria, tapi beria ada, orang kata dia ada strategi lah. Dan dia dapat spesies ayam baru. Itulah bahaya aku lepas ni. Saya akan cuba tidak tanya anatomi ayam dengan ChatGPT.